minggu lepas kita kata support BTC tu akan pecah. Sak dia pecah, terjun lebih jauh. Ini yang keempat, ini yang dah kelima dah. Ni dia masuk ke 6 dan kita mengharapkan dia akan pergi cari kat support seterusnya. Kita daripada $30 buat $450. Lepas tu adalah cut loss tinggal 387. Tak apa, kata kali ni kita withdraw semua. Withdraw semua nak pergi cari apa? Nak cari PS5. Hari ni 14 Mac. Mana ada orang gaji 14 Mac? Tiba-tiba PS5 support tu pecah, kita cari buy kok. Dekat 81. Dekat 82,000 ni kan. Saya nak scalping buy. Dekat sini saya nak scalping buy. Sebab apa saya nak scalping buy kat sini? Memanglah dalam ni tak ada bubble. Tapi dekat sini adalah zone entry untuk buy. Maksudnya zone untuk pecah. Pertama sekali dalam trading dia perlu ada cash flow. Kita sabar, sabar. Ada duit baru kita trade. Tak ada duit jangan trade lagi. Tambah nak raya ni pakai duit banyak. Jangan duk trade lagi lah kalau nak pakai duit banyak. Tapi kalau ada lebihan, saya masuk $30, $50 buat $387. Withdraw. وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك.